Selama aku gunakan Nothing Phone 3a ni, ada part yang aku suka dan ada part yang aku kurang puas hati. So, let's check it out. Dari satu sudut, Nothing ni buat beberapa perubahan yang memang sangat menarik. Terutama sekali pada Essential button. Skrin dia lebih besar dan juga glyph interface yang lebih smart. Tapi dalam masa yang sama, ada keputusan pelik yang membuatkan korang berfikir dua kali untuk beli smartphone ni. Okey, kita nak cakap dari segi design. Kalau korang letak Nothing Phone 3a ni sebelah Nothing Phone 2a, memang nampak macam sama. Tapi bila korang pegang tu, sangatlah berbeza. Salah satu benda yang aku perasan, build quality dia agak lain. Berbeza dengan Nothing Phone 2a. Sebab build quality dia tu terasa lebih solid. Terutama sekali pada button-button dia. Kalau dulu Nothing Phone 2a, dia punya on-off button dan juga volume rocker ni, memang dengar lah dia punya klik-klik sound tu. Tapi kali ni Nothing buat perubahan. Butang pada Nothing Phone 3a ni lebih senyap dan lebih smooth. And premium bila ditekan tu. Silent gila. Salah. Lah. Ada satu perubahan besar dari segi binaan dia. Nothing Phone 2a ni dia tak menggunakan 100% rangka aluminium. Manakala untuk Nothing Phone 3a ni dia menggunakan 100% aluminium kita semula untuk bahagian mid frame. So, secara keseluruhan Nothing Phone 3a ni dia terasa lebih premium lagi kalau nak dibandingkan Nothing Phone 2a. Namun, ada satu benda yang mungkin sesetengah orang kurang berpuas hati. Berat phone ni dia sedikit meningkat lah daripada Nothing Phone 2a. Tapi kalau diikutkan, ini adalah trade-off yang paling berbaloi untuk rasa premium yang solid. Satu lagi benda yang Nothing tambah. Nothing Phone 3a kini ada Ultra XDR display dengan kecerahan nits sampai 3000 nits. Kalau nak dibandingkan dengan Nothing Phone 2a, yang ni jauh lebih terang. Especially kalau korang guna time outdoor. Tapi ada satu benda yang aku harap ada perubahan, iaitu dia punya 120Hz. Tapi untuk sebuah mid-range, 120Hz tu memanglah standard. Aku tak kata yang tu satu kelemahan pun. Cuma kalau Nothing nak bagi vibe yang lebih premium, mungkin boleh bagi LTPO sekali. Mungkin LTPO boleh buatkan skrin lebih efisien dari segi penggunaan bateri. Tapi kalau nak dibandingkan dengan Nothing Phone 2a, yang ni jauh lebih vibrant dan lagi terang kalau nak dibandingkan dengan 2a. So kalau korang cari skrin yang lebih terang, aku rasa yang ni lebih terasa dia punya upgrade. Sekarang kita bercakap pasal feature baru yang Nothing tawarkan pada Nothing Phone 3a. Essential button. Aku tahu mungkin ada di antara korang akan cakap, alah, benda ni bukan wajib pun ada dalam phone. And yes, kalau korang tak biasa dengan shortcut button yang macam ni, mungkin korang tak rasalah betapa pentingnya ada essential button. Tekan sekali je, terus hantar konten ke essential space. Tekan lama-lama, korang boleh record voice note korang tanpa buka app pun. Aku dah banyak kali guna dah bila tengah kerja. Memang cepat je untuk aku buat. Dari segi kamera, Nothing Phone 3a ni dibawa triple setup kamera. Dan upgrade yang paling menarik mestilah kamera dengan telefoto 50MP dengan 2 kali optical zoom. Ini bukanlah cropping dari lensa utama, tapi lensa sebenar yang memang direka khas untuk zoom jauh yang lebih baik. Kalau guna 2 kali ataupun 4 kali zoom, dia punya detail masih lagi sharp. Tapi bila pergi ke sampai 30 kali zoom, confirm banyak noise dan dia pecah. Yang tu memang tak dapat buat apalah. Kita pun tak boleh nak lawan flagship. Untuk kamera utama, sensor 50MP dengan sokongan OIS dan juga EIS. Jadi bila ambil gambar dalam low light ataupun bergerak, hasil pun tetaplah stabil dan juga terang. Night mode dia pun agak agresif, tapi tak over process. Masih jaga warna dengan baik dan True Lens Engine 3.0 dan Ultra XDR bantu tingkatkan dynamic range dan highlight supaya gambar tu lebih nampak hidup. Ultra wide dia pula 8MP dengan 120 FOV. Boleh ambil lah shot lebih luas, tapi dari segi detail dan sharpness tu boleh lah dalam kategori mid range. Kalau lighting okey, gambar still usable. Untuk kamera selfie pula, Nothing letak 32MP yang mana boleh record video 1080 dengan 60fps. Dari segi video, Nothing Phone 3a ni dia boleh record 4K 30fps, 1080p 60fps dan juga slow-mo 120fps. Gabungan OIS dan EIS nampakkan video tu lebih nampak stabil je. Dan sekarang phone ni menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 3 yang mana menggantikan MediaTek Dimensity 7200 untuk Nothing Phone 2a. Chipset Snapdragon ni lebih stabil lah kalau nak dibandingkan dengan chipset Dimensity. Performance pun jauh lebih konsisten dalam jangka masa yang panjang. So kalau korang nak buat multitasking kerja, nak main game yang high graphics sikit pun dia boleh stabil. Jadi dengan Nothing Phone 3a ni ada banyak benda yang best, tapi ada
ada juga part yang kurang memuaskan. Frame aluminium dia ni buat rasa lebih premium, tapi berat sikit lah daripada model sebelum ni. Masih 120Hz, bukan LTPO, tapi brightness dia sampai 3000 nit. So, berbala ke korang nak upgrade? Mungkin ada yang kata perubahan dia taklah besar sangat. Tapi kalau nak skrin lebih cerah, essential button ataupun essential space dan prestasi yang lebih stabil, Nothing Phone 3a ni boleh jadi future proof korang. Kalau korang datang dari Nothing Phone 2a ataupun phone lain, mungkin terasa gila lah perubahan tu. Apa-apa pun, semua tu adalah subjektif. Ada yang rasa upgrade ni dah cukup dan mungkin ada yang expect lebih lagi. So, korang rasa Nothing ni buat keputusan yang betul ataupun tidak? Ke ada benda yang patut di-upgradekan lagi? Komen je kat bawah, nanti kita borak. Alright, sampai sini je dulu. Aku Amir Irfan dan jumpa lagi kita di next video. Ciao.